Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kami nak singgah di Top Boutique Aquarium, nak tengok apa yang ada di dalam. Jom ikut kami. Beberapa bulan lepas, kami sempat singgah sebentar ke Top Boutique Aquarium di bangunan komputer Pulau Pinang. Siapa sangka, di tengah-tengah bandar pun ada underwater world yang menarik macam ni. Boutique Aquarium ni terletak di tingkat 4 dan merupakan salah satu tarikan tambahan di The Top Penang. Jadi, selain dari Boutique Aquarium ni, anda boleh juga explore tarikan-tarikan menarik yang lain seperti Rainbow Skywalk, Jurassic Research Centre, Tech Dome Penang, GP Metacard dan banyak lagi. Butik akuarium ini dibuka pada tahun 2018 dengan kos pembinaan sekitar 9 juta ringgit. Ia meliputi keluasan seluas 30,000 kaki persegi dan mempunyai lebih 100 tangki ikan yang mempamerkan lebih kurang 150 spesies hidupan marin dan air tawar. So guys, dari ikan kecil yang berwarna-warni hinggalah ke spesies eksotik, semuanya ada di sini. Jadi, tak hairanlah pada tahun 2023 Top Boutique Aquarium telah dianugerahkan sebagai Best Theme Aquarium oleh MAFTA Golden Horse Awards. Jom kita masuk ke dalam. Konsep akuarium ini memang unik kerana kebanyakan tangki-tangki ikannya dihias dengan elemen budaya tempatan yang antik dan menarik. Mari kita tengok spesies-spesies ikan yang sempat kami rakam. Satu ketika dahulu, spesies ni amat terkenal di Malaysia, Thailand dan juga Taiwan. Ia dikenali sebagai lohan ataupun flower horn.
Yang ini pula adalah ikan arapaima, salah satu spesies ikan air tawar yang terbesar di dunia. Ia boleh membesar sehingga 3 meter panjang dan berat melebihi 200 kilogram. Yang di sebelah bawah tu adalah alligator gar, sejenis ikan yang seakan-akan macam arapaima tetapi mempunyai mulut yang berlainan sedikit. Ikan buntal pun ada guys. Yang ini adalah Palembang puffer, sejenis ikan buntal yang boleh hidup di air tawar dan juga air masin. Wow, besar juga ikan kaloi kat sini. Kura-kura pun ada guys. Inilah ikan sultan, sejenis ikan karp yang dikatakan menjadi hidangan di istana di zaman dahulu. Dari itulah dapatnya nama ikan sultan. Ikan yang ini agak pelik sedikit. Namanya ikan paru-paru ataupun giant lungfish. Wow, bukan senang nak bersemuka dengan ikan piranha. Yang inilah red-bellied piranha. Ia taklah begitu berbahaya seperti di dalam filem-filem Hollywood. Ia taklah makan-makan manusia, tapi akan makan bangkai haiwan yang sudah mati dan hanyut di dalam sungai. Inilah red-tail catfish, sejenis ikan keli gergasi yang berasal dari sungai Amazon. Ia boleh membesar sehingga 4 kaki panjang dan berat sehingga hampir-hampir 40 kilogram. Jangka hayat ikan ini boleh mencecah sehingga 15 tahun. Hebat kan?
Selain dari ikan pari, pelangkas pun ada kat sini guys. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil horseshoe crab. Sekali pandang macam semua dah mati sebab dia terbalik kan. Tetapi inilah sebenarnya cara belangkas berenang. Belangkas berenang dengan cara terbalik macam ni untuk tujuan keselamatan. Yang ini adalah ikan yang paling berbisa di dunia guys. Dia pandai menyamar seakan-akan seketul batu, tapi amat berbahaya kalau kita terpijak ikan ni. Yang ini sebenarnya adalah spesies ikan, walaupun rupanya seakan-akan belut. Ia dipanggil convict goby ataupun ikan goby convict. Yang ini barulah belut air masin yang terkenal, iaitu dipanggil moray eel. Di sini, anda boleh lihat pelbagai jenis moray eel. Ada yang besar, ada yang kecil. Macam-macam corak dia.
Yang ni underwater dome, di mana kita boleh masuk ke dalam dan rasa seakan-akan kita berada di dalam akuarium tersebut. Baru kita dapat rasakan macam mana perasaan jadi seekor ikan di dalam akuarium. Yang ni menarik guys. Sejenis archer fish ataupun ikan sumpit. Ia boleh memancutkan air kepada serangga supaya serangga itu jatuh ke dalam air untuk dimakan. Hebat sungguh. Sebelum balik boleh makan-makan dulu kat sini. Menu dia simple je tapi memang best guys. Tengok tu ais kacang dia. Wow. Souvenirs pun ada guys. Kalau siapa nak beli merchandise kan, boleh beli kat sini. Okay guys, itu sajalah video kami untuk kali ini. Jumpa anda di video yang akan datang. Bye.